3 hari nak pergi check up. Siapa nak bacaan gula dia turun? Korang tonton video ni sampai habis. Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni Sisab nak share kat korang tips and petua macam mana nak turunkan bacaan gula dalam masa 3 hari je dapat bacaan yang cantik, di mana bila korang check up dah tak perlu ambil dos yang tinggi. Ini ada tips and petua yang Sis nak kongsikan. Korang amalkan, sangat-sangat bermanfaat, terutama sekali kepada orang yang ada masalah apa? Masalah kencing manis. Ini dia yang bahan yang Sis cakap tu, yang boleh turunkan bacaan gula korang sebelum korang pergi check up. Apa dia? Daun sirih. Daun sirih apa Sis? Tak kisah apa pun, yang penting nama dia daun sirih, yang mudah untuk korang dapat. Korang amalkan dengan menggunakan daun sirih ni, insya-Allah bacaan gula korang akan turun. Nanti Sis tunjukkan macam mana cara untuk dapatkan hasilnya. Pertama, yang paling penting, korang kena ambil daun sirih, 5 helai daun sirih yang fresh-fresh, bukan yang layu-layu ya. Dapatkan yang fresh-fresh, yang segar-segar. Basuh 5 helai daun sirih. Sambil kita basuh, kita berselawat kat atas Nabi Muhammad SAW kita basuh Allah SWT. Kat bahagian atas dia ni, korang buang atas dia ni. Nampak Sis petik buang kan? Korang buang semua bahagian atas dia ni okey. Tu korang sediakan 1 gelas air panas, 1 cawan air panas. Tengok Sis tengah tak ada air panas ni. Sangat mudah, sangat senang cara dia. Cawan air panas ni korang rendam sirih ni. Korang rendam, masukkan sirih ni. Masukkan macam ni pun boleh. Korang nak cari-cari pun boleh, tak ada masalah. Masuk semuanya dalam air panas ni. Masukkan semuanya. Lepas dah rendam, korang tekankan dengan sudu. Masukkan daun sirih ni ke dalam air macam ni. Nampak macam Sis tunjuk ni. Kalau ada yang tak faham pula macam ni. Lepas tu korang tutup dia lebih kurang dalam 10 minit. Tengok daun sirih ni dah bertukar warna dia, nampak? Dah macam ni. Lepas 10 minit, tengok bila dia dah jadi tukar warna ni, korang dah boleh minum. Bila dah suam-suam sikit, korang boleh minum. Bila dah jadi warna macam ni, dah bertukar colour daun sirih ni, kita boleh minum. Dah suam-suam sikit, kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Sis minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Korang minum, korang akan dapat bau sirih. Bau sirih dan rasa sirih. Korang boleh amalkan kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang. Sebelum korang nak pergi check up ke hospital, korang amalkan 3 hari berturut-turut. Lepas tu korang pergi check up, tengok bacaan gula korang macam mana. Turun ke tak turun? InsyaAllah janjian Sis mesti turun. Hari ni Sis share kat korang petua yang sangat berguna kepada siapa-siapa yang ada masalah kencing manis. Jadi korang amalkan, minta sharekan kepada family-family korang, kawan-kawan, saudara mara. Minta sharekan, banyak-banyak sharekan kepada kawan-kawan ilmu yang sangat bermanfaat, sangat berguna. Sama-samalah kita beramal. Sekiranya korang suka, like, comment and share.